Weh Abu, tolonglah beli game Repo ni. Tolonglah beli, aku tengok TikTok game ni, nampak syok weh. Main sama. Ali proceed untuk bermain game tersebut dengan Abu selama 30 minit dan main Fortnite untuk sepanjang minggu. Ali ditemui lemas di dalam lubang tandas rumahnya. Assalamualaikum, game kembali lagi dalam sesi game review Mona Lisa. Kali ini kita akan review game yang menyebabkan saya FOMO. Puncanya adalah FYP TikTok saya. Allah. Guys, it's coming out. Little Company merangkak jadi content warning. Content warning boleh berjalan, membolehkan Repo boleh berlari. Game kali ini boleh dikatakan kalau Jimok dan Little Company kahwin lepas tu dapat anak, terhasilnya Repo. Game ni nak kata horror pun boleh sebab buat saya menjerit. Bal penting ni. Nak kata game lawak pun boleh sebab buat saya gelak sampai jiran bagi notis. Great, please. Korang ambil. Bodoh. Aku mati, bodoh. Masa mati. Hari ni kita nak sembang pasal satu game yang tengah trend dekat Steam dan juga TikTok. Nama ejaan dia Repo. Dan sekali lagi saya nak berterima kasih kepada Little Company yang melahirkan indie game konsep macam ni. Boleh katakan game ni ada genre dia sendiri. Player explore tempat tu dengan duit yang kosong, player kutip barang, player survive, player beli barang upgrade untuk next operation and so on. Nama panjang dia adalah Retrieve Extract Profit Operation. Definisi Repo ni kena dengan genre Little Company. Okay, kalau dak soul, genre dia orang letak dekat tag adalah soul like. Kalau kat Repo rasanya ada tak? Tak ada. Okay, biasa letak Little Company like. Okay, gameplay Repo. Macam mana gameplay dia? Gameplay dia berkonsepkan horror, 30% daripada mangsa. Oh, satu lagi, sorry. Okay, bye-bye. Dan 70% lagi dari kita menjadi potensi mangsa penderaan dari member sendiri yang ada sifat terpendam yang kita tak tahu sebelum ni wujud dalam dirinya. Don't come near me. Sebab fizik game ni memang chaos, player angkat barang jatuh tangga, player tarik objek kawan melayang, player lompat tersangkut dan insya-Allah meninggal. Okay, game Repo ni memang saya cakap best gila kalau main dengan member. Trust issue tu memang akan ada. Ada yang tinggalkan player masa kita susah. Cuba balik ya. Hello. Bal penting diri. Bal tinggal kita. Dia bal. Dia dengar bunyi aku kena tembak. Mana ada? Ada yang jerit tapi tak tolong. Tapi disebabkan gameplay ni, situasi ni yang boleh buatkan orang ingat balik momen tu dan buatkan korang tutup mata dan terbayangkan muka balik. Sama ada hubungan silaturahim korang terputus ataupun semakin kuat bergantung juga kepada tahap keroyakan individu kawan anda. Lepas tu yang mahal game Repo ni adalah proximity voice chat. Like a diamond in the sky. Kalau semakin jauh member korang, suara member korang makin sayup. Dan disebabkan penggunaan voice proximity, player sangat-sangat digalakkan untuk mute Discord voice chat korang masing-masing ataupun tak join terus. Lepas tu di setting Repo korang buat open mic, bukan hold speed Disebabkan proximity voice chat, hampir semua jenis master dalam Repo sensitif dengan suara. Baby nangis tu macam mana? Syami bising. Okay, dari segi map, player memang tak boleh hafal map ni, okay? Sebab map dia randomly generated, bukan sahaja dari segi area tapi dari segi layout map juga. Jadi outcome setiap round bergantung kepada nasib masing-masing. Antara benda paling menarik, saya tak tahu nak cakap benda ni menarik ke tak bagi pihak saya sebab saya selalu jadi bangsa. Game ni friendly fire dan capability untuk khianat player tu memang sangat-sangat tinggi. Player tiba-tiba dalam game ni jadi kreatif untuk menjadikan environment dan movement untuk sabotage member masing-masing. Okay lah, tak payah sedih. Hello. Pintu.
Kepada yang first time experience game ni, musuh dalam Repo ni memang unpredictable. Ada yang slow tapi tiba-tiba boleh buat reverse polarity. Ada yang tiba-tiba muncul masa tengah angkat barang dan kita diangkat. Dan yang paling geram, ada yang sembunyi tunggu kita alpha dengan dunia. Tapi yang confirm semua master ada keunikan dia masing-masing. Dan kita ada option sebenarnya untuk fight master tersebut, membuatkan genre horror game ni hilang, but in a good way. Okay, so macam mana kita nak lawan balik master tadi? Kita berbalik kepada tajuk game ni tadi, iaitu Repo, Retrieve Extract Profit Operation. Kita retrieve barang, extract diri kita dan dapatkan profit. Profit tu kita buat apa? Kita beli weapon dan upgrade attribute, dan kita boleh berkicapkan hantu tersebut. By the way, tak semestinya semua monster boleh diselesaikan dengan pistol. Ya, memang sebenarnya boleh. Tapi game ni dia balancekan dengan harga weapon tersebut macam lepas kena tarif. Jadi kita kena jadi kreatif dan guna benda murah instead of bergantung dengan weapon. Antara benda yang murah kita boleh gunakan pengorbanan kawan kita, menjadikan kawan kita sebagai umpan hidup dan pancing master. Tak payah umpan aku lagi. Untuk kita belasah master menggunakan fizik. Make the circle. Grafik game ni grafik game dia, visual dia, game ni macam biasa. Kalau indie game horror zaman sekarang, dia orang akan try to achieve macam grafik PS1 low poly macam tu. Repo diterai simulate main dekat monitor TV CRT. Walaupun gimmick grafik PS1 horror banyak kali dibuat, dengan grafik PS1 filter apa semua tu, ditambah pula dengan ambience yang serang gila sebenarnya bagi saya, memang akan buatkan player check kiri kanan cari member. Okey, sebenarnya korang boleh disable semua filter PS1 ni, tinggal low poly model karakter sahaja. Okey, dari segi harga dia actually normal lah bagi indie game, RM26. Dan tak akan ada potensi untuk dapatkan harga diskaun sebab game ni baru sahaja rilis. Selepas itu, versi game ni dikatakan early access lagi. Tetapi jangan risau, setakat ni saya tengok dekat review kat Steam, overwhelmingly positif katanya. Developer pun rajin update dekat YouTube channel dia. Dia selalu buat Q&A, respon kepada komuniti apa semua tu. Saya harapkan game ni tak tamat dan game ni naik bukan disebabkan FOMO FYP TikTok sahaja je lah. Okay, so in conclusion, overall Repo bukan game horror yang bisya. Dia bukan setakat seram tapi penuh dengan momen kelakar, chaos, dan boleh menciptakan memori yang indah dengan kawan-kawan. Dia boleh bagi player feeling macam tengah rakam konten walaupun tak ada kamera. Dan game ni memang farm konten pun untuk influencer dekat TikTok semua tu. Untuk saya ni antara game co-op yang terbaik, yang simple tapi boleh pecah perut dan berpeluh masa main sama-sama dengan kawan-kawan. Highly recommended kalau player ada geng yang suka game relax, tak perlu try hard untuk dapatkan rank dan main competitive match apa semua tu, type C semua. Alright guys, untuk rating gameplay saya boleh bagi 8/10 sebab game ni memang tak boleh dinafikan, memang lawak. Boleh sabotage member bagai fizik yang unpredictable, proximity voice chat. Tapi game macam ni memang tak boleh lari daripada repetitif. So korang mungkin akan enjoy game ni dalam 2 bulan atau sebulan 2 kali macam tu. Dari segi grafik, semua model low poly, sampaikan FPS saya dapat 200 lebih. Requirement dia memang tak demand, sehingga kan FPS dia boleh mencapai game macam Valo dengan CS2. Okey, tapi grafik saya disable semua filter PS1 apa tu, monitor CRT semua saya disable semua tu. Mula-mula memang cantik, saya nampak semua visual tu dengan kamera sway bagai, tapi in the end mata saya sakit tengok lama-lama filter tu. Dan untuk tu juga saya bagi 8/10 dari segi visual dan grafik. Overall semua rating game tersebut saya boleh bagi 8/10 sahaja. Okay, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang pernah main Repo, drop komen pengalaman paling kelakar ataupun paling seram korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bersama saya Azhar dari Mona Lisa. Jumpa lagi.